Kita memang cari elemen macam Allah Muhammad, lepas tu selawat, lepas tu dengan space yang kita ada lah kan. Of course lah dengan bajet yang kita ada kan. Jadi bila Dian Signature bagi promosi tu lagilah kita rasa macam ambil sekarang kan. Mula rasa nak tengok je. Lepas tu dia punya banyak tu banyak tu last kita decide lah nak beli kan. Kita tu rumah tu pun rumah baru, tak ada apa-apa frame lagi. Jadi kita rasa baik kita isi lah. Duduk kan. So kita nak tanya juga, macam mana servis daripada Dian Signature ni? Alhamdulillah lah. Biasanya kalau kita datang mana-mana kedai pun, kadang-kadang kita ternanti-nanti promoter ataupun seller yang nak entertain kita kan. Tapi saya tengok sini macam ramai lah. Macam setiap pelanggan ada orang dia. Ramai. Kat sini pun lebih daripada 6 orang kan. Kita tak ada jalan, jaranglah kita tertanya-tanya kan, tiba-tiba nanti ada orang datang introduce kita frame-frame yang bagus untuk kita lah kan. So saya okey lah orang ni. Alhamdulillah, okey lah tu. Terima kasih dekat akak abang yang sudi datang ke galeri kita, yang bawa juga anak-anak ini seronok betul, meriah. So akak abang yang dekat luar sana dah datang ke belum? Tapi kalau belum datang, kena grab dulu untuk promotion untuk raya kita ni. Memang sangat baloi. Macam abang ni pun bagi promosi macam saya nak ni, saya nak tu. So kakak abang ingat nak cakap mana dekat Dian Signature section tu, insya-Allah penuhi rumah dengan kalimah apa-apa Allah nombor 1.